Okey, baik. Apa? Jadi mufti kan, di kalangan sahabat yang diriwayatkan ada berfatwa di kalangan sahabat daripada 100,000 lebih orang tu, yang diriwayatkan ada berfatwa adalah seramai 130 orang sahaja. 130 orang tu berapa persen daripada seluruh sahabat? Lebih kurang 1% saja. 1% saja di kalangan sahabat yang ada diriwayatkan fatwa. Dan yang diriwayatkan berfatwa tu pun bukan semuanya yang banyak fatwa, yang banyak berfatwa, tak. Ramai di kalangan mereka lebih kurang 110 orang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. 110 orang sahaja, seramai 110 orang di antara 130 tu yang diriwayatkan fatwa mereka hanya 1-2 masalah. Yang banyak lagi 20. Jadi 20 orang sahaja di kalangan 130 tu yang ada banyak berfatwa. Siapa? Antaranya Al-Khulafaur Rasyidun, khalifah yang keempat tu pun yang paling banyak Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kan sebab waktu tu kerana Sayyidina Abu Bakar, secara ijma' Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling alim di kalangan sahabat. Orang yang paling alim selepas Nabi SAW. Tapi Sayyidina Abu Bakar banyak fatwa juga, tapi tak sebanyak Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab pemerintahan Sayyidina Abu Bakar ni sekejap, lebih kurang 2 tahun 3 bulan. 2 tahun lebih 3 bulan. Sayyidina Umar lama, 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Dan Sayyidina Umar, ketika pemerintahan Sayyidina Umar, Islam ni berkembang sampai ke lebih separuh daripada dunia. Maka bila Islam berkembang, maka waktu tu datang masalah-masalah baru. Datang apa? Masalah-masalah fiqh, masalah-masalah hukum hakam baru daripada negara-negara yang baru dibuka oleh Islam. Maka Sayyidina Umar banyak memberikan fatwa. Baik, kesimpulannya apa? Kita lihat di antara sahabat sendiri, yang mana sahabat ni siapa? Orang yang sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang hidup pada zaman pensyariatan, belajar ataupun bersuhbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di kalangan mereka pun setelah kewafatan baginda, untuk mengetahui mengenai hukum hakam agama, mereka perlu merujuk kepada orang-orang yang berkelayakan di kalangan mereka. Tak ada masa tu pertikaian di antara sahabat yang menyuruh kalau ada sahabat yang bukan ahli ilmu, yang bukan mujtahid ni, bertanya kepada seorang mujtahid hukum mengenai satu-satu masalah. Tak ada pertikaian, tak ada suara di kalangan sahabat yang suruh cakap apa. Dia cakap, kenapa tanya saya? Kenapa tanya aku? Kau rujuk sendiri pada Quran dan Sunnah. Rujuk sendiri pada Al-Quran dan Hadis. Tidak ada kata-kata. Sebab seluruh sahabat faham, untuk menggali, untuk mengeluarkan hukum direct daripada Al-Quran dan Hadis, itu perlu kepada kelayakan tertentu yang tidak semua orang mampu untuk mampu untuk menghasilkan kelayakan tersebut. Begitu juga seterusnya zaman tabi'in. Dan zaman tabi'in, kalau kita baca, ada yang dipanggil fuqaha sab'ah dekat Madinah. Kesimpulan dia, sahabat-sahabat ni bertibaran di seluruh di merata dunia ni, kan, antara Sayyidina Ibn Mas'ud dan Sayyidina Ali ada dekat Iraq, dekat Kufah sana, kan, Sayyidina Mu'adh bin Jabal, Sayyidina Abdul Hasan, Abu Ayyub, Sayyidina Mu'adh bin Jabal lah, dan beberapa orang lagi yang ke Basrah. Jadi mereka ni menyebarkan ilmu mereka, mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana untuk memahami Al-Quran dan Hadis dengan cara yang betul. Sehingga lahirlah daripada mereka ni anak-anak murid di kalangan tabi'in, seterusnya melahirkan anak murid di kalangan tabi'in, sehinggalah sampai kepada imam mazhab yang imam mazhab sebenarnya ramai, tapi sekarang ni yang diamalkan di dunia Islam sekarang ni mazhab yang 4, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali. Jadi mazhab-mazhab ni, mereka semua adalah imam-imam mazhab, adalah anak-anak murid kepada imam-imam mujtahid di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'in. Seterusnya anak murid sahabat-sahabat, maknanya silsilah mereka
sampailah kepada kefahaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhum terhadap Al-Quran dan hadis, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat cerita, hakikatnya mazhab yang ada dalam dunia Islam sekarang ini seluruhnya mereka semua berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Tidak ada mana-mana mazhab, tidak ada mana-mana imam di kalangan imam-imam orang Islam daripada dulu sampai sekarang, bila mereka mengarang kitab fiqh, mengarang Safinatun Najah, ulama alam Melayu mengarang Matla'ul Badrain, mengarang Kashful Lisan, mengarang Munyatul Musalli. Tidak ada di kalangan ulama mengarang kitab, melainkan karangan tersebut mereka cuba menyampaikan kepada umat apakah hukum hakam yang terdapat daripada Al-Quran dan hadis. Tapi telah diterjemahkan, yang telah dikaji, yang telah dibahaskan, dan itulah yang paling kuat menurut ijtihad masing-masing. Jadi kalau ada persoalan, kenapa kena ada khilaf? Kenapa ada ijtihad? Kenapa ada ijtihad? Mana ijtihad tu apa? Ijtihad tu adalah usaha ulama untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Kenapa ada ijtihad? Kerana dalam Al-Quran dan hadis bukan semua hukum disebut secara direct. Bukan semua hukum disebut secara direct. Yang disebut secara direct, secara jelas, itu hukumnya pasti tidak akan ada khilaf. Pasti tidak akan ada khilaf. Yang ada khilaf di antara mazhab ni adalah ayat Al-Quran dan hadis yang bersifat dia punya kefahaman dia boleh berbeza-beza. Kefahaman dia boleh berbeza-beza. Oleh kerana ada ayat-ayat begitu, maka adanya usaha daripada ulama untuk mengeluarkan hukum daripada ayat tersebut. Dan macam tu juga ada perkara-perkara baru yang timbul, sentiasa ada di dalam kehidupan manusia ni. Perkara-perkara yang baru berlaku yang sebelum itu tidak berlaku pada zaman sebelumnya. Sebelumnya tidak berlaku. Berlaku zaman tabi'in, perkara yang tak berlaku zaman sahabat. Berlaku zaman tabi'in, perkara yang tak berlaku zaman tabi'in. Berlaku zaman imam yang mujtahid, perkara yang tak berlaku pada zaman tabi'in. Sampailah kepada kita sekarang ni, banyak perkara-perkara yang baru berlaku yang tidak ada hukumnya di dalam zaman sebelumnya dan tidak disebut jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Maka kerana itulah adanya ijtihad daripada para ulama dengan kaedah dan disiplin ilmu yang ketat. Ulama ni bila dia sebut satu hukum tu, bukan dia cakap rasanya macam ni, tak. Akan ada sandaran yang kuat daripada Al-Quran dan hadis, daripada kaedah-kaedah yang ketat. Barulah mereka berani mengeluarkan satu-satu hukum daripada Al-Quran dan hadis. Akhir sekali, dan penutup kesimpulan dia pada hari ini, dalam masyarakat kita, dalam konteks kita di Malaysia ni, yang mengamalkan mazhab rasmi adalah mazhab Asy-Syafi'i. Yang selama ni kita belajar kitab contoh macam Safinatun Najah, Munyatul Musalli, maka itu hakikatnya adalah kitab-kitab yang menterjemahkan Al-Quran dan hadis. Dan bila kita mempelajari kitab tersebut, beramal dengan kitab tersebut, hakikatnya kita sedang beramal dengan Al-Quran dan hadis. Itu satu perkara yang kita kena yakin dan pasti. Dan seterusnya, bila kita ada, kenapa tak terus kembali kepada Al-Quran dan hadis? Maka kita kena pertikaikan kita punya diri kita. Kan? Mungkin kita pernah dengar satu hadis yang kata, contoh yang masyhur kan, Nabi SAW, contoh dia tak kunut subuh, contoh dia. Kan? Jadi kenapa kita kena kunut? Maka seolah bersalahan dengan hadis. Maka kita kena tanya diri kita, kefahaman saya terhadap hadis tu lebih tepat ke, ataupun kefahaman para imam-imam mujtahid yang telah menatijahkan hukum tu lebih tepat? Kita kena pertikaikan diri kita. Maka natijah dia apa? Natijahnya adalah kefahaman kita jauh daripada kebenaran berbanding kefahaman daripada imam-imam mujtahid. Sikit macam mana Imam Abu Hanifah mengkhatamkan Al-Quran satu hari sekali, satu hari dua kali. Imam Syafi'i mengkhatam Al-Quran sehari sekali. Bulan puasa sehari dua kali. Jadi kita nak cakap imam-imam yang begitu takwa, begitu wara', yang begitu takwanya beribu kali ganda berbanding kita, lebih faham Al-Quran berbanding kita ke, ataupun kita lebih faham Al-Quran dan hadis berbanding mereka?
Jadi itu persoalan yang kita kena sentiasa tanya diri kita kalau ada terkesan dengan kata-kata marilah kita kembali pada Al-Quran dan Hadis dan tolak kitab-kitab muktabar yang telah disepakati, yang telah menjadi panduan hidup masyarakat Malaysia daripada dulu sampai sekarang. Itulah lebih kurang ini kuliah kita pada malam ni, dan semoga apa yang disampaikan ni Allah SWT bagi kita kefahaman yang betul dan seterusnya menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi malam ni saya kira tak ada soalan apa, semoga itu dah lebih lah. Tapi macam mana tak? Ayo. Saya masukkan tu Wahabi ke apa? Lebih kurang lah. Okey. Baik. Boleh? Ustaz, tanya. Wahabi tu orang yang menggelar dia tu hebat tu, adakah dia tafsir belajar Al-Quran secara sendiri ataupun melalui orang lain daripada orang alim? Okey, baik. Kalau kita lihat, mereka juga ada guru. Mereka juga ada guru. Tapi nanti dia dalam ilmu ni kan, ilmu ni dia ilmu agama, dia punya asasnya adalah sanad. Adalah apa? Adalah sanad. Sanad adalah rantaian daripada kita kepada guru kita dengan guru dia sampailah kepada di mana ilmu tu diambil. Jadi kalau kita belajar mazhab Syafi'i kan, kita belajar daripada, saya belajar daripada guru saya belajar daripada guru beliau sampailah kepada siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan Imam Syafi'i sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kalau kita nak cerita sanad kan. Tapi golongan tu dia akan jadi apa? Mereka jadi dia punya, sebenarnya kalau kita nak fahamkan secara rasional, kenyataan mereka hakikatnya kontradiksi, berlawanan dengan berlawanan antara satu sama lain. Jadi kalau golongan tu dia kalau belajar ada guru-guru kan. Jadi dia punya rantaian sanad dia akan terputus sampai satu tahap saja. Kefahaman tu tidak diambil daripada guru-guru yang sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Contoh. Jadi kalau kita tengok dan cakap kontradiksi itu kan, berlawanan kan, kita cakap, mereka cakap apa? Kita kena kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Jangan berpegang dengan kata-kata ulama. Hakikatnya mereka kalau nak macam tu, maka mereka kena buang segala kaedah para ulama. Dan mereka tidak boleh berpegang dengan kata-kata guru mereka sekalipun. Kena terus direct ambil Al-Quran, ambil hadis, buka dan terus terjemahkan hukum daripada Al-Quran dan hadis tanpa ada melalui guru. Tapi benda tu logik ke tak? Benda tak logik. Dan kita ni sebagai orang Islam ni, satu benda, saya lupa tadi, kita seluruh orang Islam ni ada kewajipan untuk mengamalkan agama. Betul? Tapi sunnatullah, Allah SWT tetapkan nizam di dalam dunia ni, kita perlu ada orang-orang yang berbeza-beza kerja ni. Ada orang perlu jadi engineer, ada orang perlu jadi doktor, ada orang perlu jadi mekanik, ada orang perlu jadi tukang masak, ada orang perlu jadi sekian-sekian. Dan ada orang perlu untuk mendalami agama. Dan kita semua bertanggungjawab mengamalkan agama mengikut apa yang diajarkan oleh orang yang mahir dalam agama. Seperti mana dalam masalah dunia, satu benda yang masalah tak kalau doktor dia nak cakap pasal engineering. Masalah tak? Masalah lah. Doktor kepakaran dia doktor, tapi dia nak cakap pasal kejuruteraan. Jurutera dia nak pandai-pandai, dia nak cerita pasal kedokteran. Bahkan kalau kita tengok dalam bidang kedokteran sendiri, ada pakar bedah, ada pakar bius, ada pakar sekian. Dan tidak ada orang yang mampu
untuk menjadi pakar dalam semua bidang. Tapi dalam masalah agama, ada golongan yang cakap kita semua kena jadi pakar dalam hukum mahkamah agama. Benda tu logik ke? Benda tu benda yang tidak ada, apa namanya, tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat. Macam itulah lebih kurang. Kita semua kena mengamalkan agama, tapi untuk mendapat kefahaman agama itu diberikan kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Wallahu ta'ala ta'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga apa yang kita belajar, apa yang kita dengar, muzakarahkan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kehidupan kita dunia dan akhirat. Seterusnya diberikan kefahaman agama yang betul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.